Soalan tambahan. Okay, apabila berlaku insiden lebih-lebih lagi melibatkan kematian, sedikitlah agensi manakah yang terlibat dalam membuat siasatan di sekolah? Itu utamalah. Dan apakah tindakan kerajaan negeri untuk memastikan sekolah mematuhi piawaian keselamatan dalam OSHA 1994, pindaan tahun 2022 lah. Sebab saya rasa itu akta yang dulu pakai untuk negara kita lah. Soalan. Sedikit pandangan. Apabila berlaku saja sedikit pandangan Esko, apabila berlaku saja kematian, soalan saya tadi, agensi manakah yang bertanggungjawab membuat siasatan? Saya rasa apabila berlaku itu ialah pihak Jabatan Kesihatan Pekerjaan sebenarnya. Dan anda rasa siasatan itu akan merumuskan tindakan penambahbaikan yang akan dilakukan lah. Soalan-soalan daripada Lenggeng, saya rasa adakah disebabkan oleh kualiti bahan ataupun disebabkan oleh data position manhole tu. Itu melibatkan isu safety, keselamatan. Dan soalan saya tadi ialah data agensi yang perlu membuat siasatan tersebut. Polis hanya melibatkan jenayah, tapi melibatkan keselamatan ni Jawatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Saya rasa benda tu mesti dirujuk pada beliau kerana beliau lebih pakar untuk menentukan bahan itu selamat atau tidak. Itu sedikit jawapan daripada saya lah. Terima kasih.